Kekayaan bukanlah berapa besar gaji kita, tapi berapa lama kita boleh bertahan tanpa gaji. Ramai mereka rasa kaya sebab mereka gaji besar, tapi bila hilang kerja, dah mula rasa panik. Secara matematiknya, lagi besar gaji kita, lagi banyaklah duit. Tapi realitinya, ramai yang bergaji besar tapi tak ada simpanan. Sebab apa? Okey, pendapatan naik tapi tabungan tetap kosong. Hujung bulan, duit habis juga. Inilah perangkap yang masih ramai orang tak sedar. Mereka kejar pendapatan tapi tak bina aset. Mereka sibuk kerja siang dengan malam tapi tabungan masih tak cukup. Sedangkan formula kaya ni senang sahaja. Tabungan tambah harta tolak hutang. Untuk kaya kita kena ada tabungan, kena ada harta dan wajib kurangkan hutang. Kalau rasa berat nak menabung, itu tanda kita kena ubah strategi. Cari jalan untuk tambahkan pendapatan, kena ada multiple stream of income. Sambil tu mula menabung walaupun kecil. Sebab itulah kita kena konsisten, tabung kecil tu nanti akan jadi tabung yang besar. Mulakan hari ini, simpan, bina harta, kurangkan hutang. Itu kunci sebenar kalau tuan-puan nak kaya. Boleh follow Fiza untuk lebih banyak lagi perkongsian tentang emas dan cara bina keuangan yang kukuh.